Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Izinkan saya memperkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Nama diberi Nur Aufa Husna binti Syihabuddin dan saya merupakan anak didik Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Yahya Petra II yang terletak di Kuala Krai, Kelantan. Pada waktu lapang, saya banyak memanfaatkan masa dengan membaca buku cerita. Dan di dalam video ini, saya berasa amat teruja untuk berkongsikan tentang sebuah cerita yang pernah saya baca yang berjudul Hari-Hari Bersama Miu. Siri novel motivasi dan nilai murni Hari-Hari Bersama Miu ini menceritakan cara untuk menghargai haiwan peliharaan. Novel hasil pena Natasha Mazia ini merupakan sebuah novel yang sangat menarik dan syarat dengan pengajaran yang mampu menjadikan iktibar dalam kehidupan seharian, terutamanya kepada pecinta haiwan. Novel terbitan Bookcute ini diterbitkan pada tahun 2024. Novel ini setebal 367 halaman dan mempunyai isi sebanyak 29 bab. Kulit bukunya yang berwarna-warni dan sisinya yang cantik membuatkannya lebih mempersona, anggun dan menarik perhatian ramai. Ayo bersama saya kita amati dan mendalami cerita ini dengan lebih dekat. Novel ini menceritakan tentang Miu, si kucing jingga yang gebu dan comel. Miu merupakan haiwan peliharaan yang telah dipelihara oleh Natalia dan Zafran sejak beliau masih kecil lagi. Natalia dan Zafran sangat menyayangi Miu kerana Miu seekor kucing yang manja. Miu mempunyai bulu jingga yang menyerlah serta badannya yang gebu. Miu juga memerlukan perhatian yang lebih berbanding haiwan peliharaannya yang lain. Dengan adanya teknologi Vokolia, haiwan jalanan dan haiwan peliharaan seperti Miu mampu berbalas kata dengan manusia. Teknologi Vokolia ini dicipta untuk memudahkan interaksi di antara manusia dan haiwan peliharaan mahupun haiwan jalanan. Namun, di kesibukan bekerja, Natalia dan Zafran tidak banyak meluangkan masa bersama Miu sehingga membuatkan si kucing itu berasa sunyi dan bosan. Hanya siri animasi Adiwira kegemarannya sahaja yang menemaninya. Namun, tanpa diketahui Natalia dan Zafran, Yara, si pari-pari kecil, muncul sebagai peneman. Dengan kuasa saktinya, Yara membantu dan melindungi Miu ketika mereka mengembara di dunia luar. Dan selain daripada menghilangkan rasa bosan dan sunyi, Miu yang terpengaruh dengan siri animasi Adiwira kegemarannya nekat untuk membantu rakan-rakannya. Dan di akhir cerita ini, Miu berjaya untuk membantu haiwan jalanan dan juga haiwan-haiwan peliharaan. Dan Miu juga tetap setia kepada Zafran dan Natalia. Namun sayangnya, Miu terpaksa berkorban demi orang yang disayangi. Hadirin sekalian, maka tamatlah sesi perbicaraan kita pada hari ini. Sesungguhnya, haiwan peliharaan akan sentiasa mengingati tuannya. Manusia mungkin sudah terbiasa dengan menganggap haiwan seperti Miu sebahagian daripada kehidupan. Namun bagi mereka, tuan mereka ialah segala-galanya dalam hidup mereka. Saya tutup perbicaraan kita pada hari ini dengan serangkap pantun. Di atas dahan burung tempua mengintai rusa di tepi perigi. Salam perpisahan buat semua, moga-moga berjumpa lagi. Dan kepada tuan-tuan, puan-puan serta miau-miau sekalian, semoga dunia menjadi tempat kita mendapat rahmat dan akhirat tempat kita beristirahat. Fi amnillah fi rizillah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.